Uri sarang Haji Mak Rayo, Haji Gunyo, Haji Mak Rayo. Morning. Hello guys, Adib here. So welcome to my vlog. So we baru sampai Korea. Flight malam tadi pukul 11.30 malam, and then land dekat Incheon about 7:30 tadi. Lepas tu now kita nak jalan-jalan, nak go makan beef, Korean beef. So I tak pernah lagi datang Korea. My first time ever in Korea. So now kita nak masuk dekat DDP Plaza. Kata ni macam tempat dia punya cultural punya tempat lah. Tapi ramai juga. Tengok orang-orang muda ramai datang sini, dia orang lepak sini, take pictures. Uri sarang Haji Mak Rayo. Now kita nak naik train. Without further ado. Okay. Now, tanpa melengahkan masa, cincang masih ketat, we are going to 8 BBQ. Hello guys. So I baru sampai Hongdae. Naik subway tadi, turun dekat Hongdae. I think Hongdae University. And then ada macam-macam kedai kat belakang ni. Ada Apple, ABC Mart. I thought ABC Mart dekat Japan je, tapi ada kat sini. Sekejap lagi kita akan jalan-jalan, tengok apa yang ada. Ada Adidas dia besar gila. Sekejap lagi kita tengok. But right now I'm so hungry. Nak makan Korean beef dulu. Yeah. Oh okay, so far tempat ni macam happening, sebab dia ada banyak-banyak kedai-kedai. I suka. Oh, this one. Open 11:30. Okay, it's already open. Jom. So, dia order. Tadi I order yang sim selai. Dan kita order rice. And then it comes with kimchi. So, ini kita punya first meal holiday. Jadi dekat kapal makan tak best. I order nasi lemak tapi tak best. Looks good. Amazing. Sedap. Kalau dekat Malaysia ni, I memang favourite gila, memang suka gila makan beef, Korean beef kan. Yang ni first time makan dekat Korea sendiri. Hehe. Look at that. Yang ada marinated. Tunjuk korang dekat-dekat. Ni taklah sikit, sebab I suka kimchi sangat.
Satu kosong, satu lagi marinated. Marinated tu sedap. But someone said rasa dia macam sate sikit. Dan dia bagi free lollipop untuk melegakan apa lagi. So now kita just nak jalan-jalan lah dekat Hongdae. Are you open-minded? Tempat-tempat fuckboy Korea bergabung malam-malam. Tapi now siang tak ada lagi lah, diorang tidur. Nanti kalau sempat malam ni kita jalan sini. Kalau sempat kita tengok. Oh, they have Blue Elephant. Banyak kedai yang menarik. Ada H&M, Adidas, Nike, besar gila. Blue Elephant kita nak cari spek. Let's go. Style lah jalan ni. Wih, style. This one for running macam cool. What do you guys think? Smart kan? Yang ni 49,900 Korean won, RM130. Yang ni for running, active. So collagen kat Korea ni memang banyak gila. Yang ni kat Olive Young. So I'm planning to buy this. Tapi itulah, if I buy this habis, nak buat macam ni? Kena datang Korea balik lah. So untuk orang-orang macam I yang skin tak berapa nak flawless, tak berapa nak cantik, so alang-alang kita kat Korea, kita try this. Dia boleh tolong bagi glow, putihkan sikit muka ni, cantikkan kulit, tak nampak macam lesu, dull. Okay guys, I tak jadi beli yang bawah ni. Instead I beli yang atas ni. Dapat 60 and it's only 19,800, which is 52 ringgit Malaysia. 52 ringgit Malaysia, you guys dapat supplements untuk 2 bulan. Settle. Nice. Ada promo. Ya, topi semua free size. Tapi cantik lah color-color dia. Menarik. I think local brand dia. Sweatpants. Sekarang dah addicted dah macam mana ni. Kena masuk Pokmat ni. Jom tengok-tengok je. Tengok-tengok je. Malam saya. Kita dekat Myeongdong. Kita baru turun dekat LZ. Lepas ni jalan plan jalan dekat Myeongdong. Outfit check. Style lah kedai dia macam ni. Kalau halal ni dah makan dah. And then Olive Young everywhere. Okay, so area kat Myeongdong ni, yang belah sini semua area-area jual ayam. Style tak? Ada BHC, yang paling famous is BHC lah. Ada ayam Puradak Chicken, sekejap I show you. Tu kat atas tu. Banyak gila. Tapi dia buat style yang macam makan dekat luar. Macam dekat Jalan Alor pun ada. This one RM130 Malaysia. Yang ni for active running ataupun ni. What do you guys think? Tapi by the time I post video ni, mungkin I dah beli. Sekejap, ada lagi satu kali. Deadline is 10:50 p.m. Please finish your shopping and go to the counter to make your payment. Thank you. Hello, this is Blue Elephant. Thank you for visiting us again today. The payment deadline is 10:50 p.m. Tadi rushing sangat sebab dia tutup pukul 10.50. Dia punya dia punya timing tutup pun agak odd sikit. So okay, tadi cantik juga for running punya sunglasses. And tempting juga. It cost about 130. So besok kalau kita datang lagi, then we plan to buy or not. Because I nak pergi Gentle Monster dulu.
Kita dah sampai dah dekat Myeongdong Street ni, tapi hamba lah. Mungkin sebab banyak kedai yang dah tutup, and mungkin today weekdays, so diorang semua tutup awal. Kita datang pun tengah macam closing je. Oreo ni nampak menarik. Tapi ni je lah, mungkin kita datang hari lain lah. Kita datang time weekend lah. Dia ada juga, dah banyak juga kedai-kedai halal lah ni. Dia macam kosong, ramai yang dah tengah kemas-kemas. Tak apalah, nanti kita datang hari lain pula. Okay, sorry tadi macam salah. Tadi mungkin kita orang pergi another side yang dah tutup, tapi yang ni nampak macam hidup lagi, meriah lagi. Ramai. Yelah, dia punya retail tu yang tutup awal sikit. Kedai kasut, kedai baju, street food dia yang kat luar ni je. It's a new word out every week. People put it up for my seeds. They do anything for clout. Amazing. Oh, Star Chicken. Halal.